Memang puas tersandar kenyang ya iftar kat Piccadilly Cafe Kuala Lumpur ni. Vibe cafe yang santai, dekorasi moden klasik, cantik dan selesa. Tu dia Ramadan set dia. Korang tengok rasa-rasa berbaloi tak makan ramai-ramai macam ni. Penuh setalam dia bagi. Dengan spring chicken dia, rendang ayam dia, fish and chip dengan sweet potato fries dia, lala pun ada. Setiap kali berbuka mesti nak cari nasi kan. Makanlah dengan segala lauk dia ni. Saiz ayam dia besar gedabak ya. Ratah macam tu pun dah sedap. Isi lembut, telerai elok je dari tulang. Rendang ayam dia pula, akak kau cukup suka. Atau macam mana pula dengan shell out seafood dia. Punyalah melimpah, segala jenis seafood ada dalam tu. Tak sangka kat tengah-tengah bandar KL ni ada rupanya shell out sedap macam ni. Fried wonton dia tu pun tak nak kalah. Fish fillet dia pula lembut je bila kau kunyah. Bergabung pula dengan buttermilk sauce dia tu, buat lidah ni tak berhenti bekerja. Setiap suapan memang layan, puas hati gila. Kalau korang suka dengan menu iftar diorang ni, save dulu video ni, nanti boleh datang serbu.